Seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun maut dipercayai dilanggar sebuah lori dipandu datuknya dalam kejadian di Kampung Bukit Kuang, Kedah hari ini. Mangsa yang mengalami kecederaan parah pada anggota badan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian jam 10.20 pagi. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata kejadian dipercayai berlaku ketika Datuk Mangsa sedang mengundurkan lori di hadapan rumah mereka sebelum terlanggar mangsa. Jelas beliau, lori terbabit yang kebiasaannya digunakan untuk membawa baja tidak membawa sebarang muatan ketika kejadian. Sesudah itu, kes terbabit disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Sementara itu, seorang ahli keluarga berkata mangsa merupakan anak bongsu daripada 4 beradik dan baru saja berpindah dari Kuala Lumpur serta tinggal bersama datuk serta neneknya di kampung itu. Ketika kejadian, dipercayai mangsa yang sedang tidur terbangun dan berlari keluar kerana hendak mengikut datuknya yang mahu keluar bekerja.